Hai, apa khabar Komang? Okey Komang, ni lah rupa bilik kita orang. Weh, Mana? Yo. Hai, apa khabar Komang? Welcome back to my channel. Untuk aku punya video kali ni, aku nak buat vlog dan review dekat Hanyai. Aku nak pergi cari makan, food hunting. Lepas tu nak pergi tempat mainan budak-budak yang kids friendly. Lepas tu aku nak stay kat sini Komang. Satunya hotel Islamik yang berkonsepkan Arab dekat Hanyai ni. Kalau kau tahu apa lagi yang aku buat, apa lagi menarik kat sini, jom follow aku. Dan pastikan kau mau tengok video aku sampai habis, okey? Let's go Komang. okey kita dah sampailah Hotel Al Fahad. Kena U-turn lagi depan ni. Lebih kurang 1.1 km nak sampai ke hotel. Dia actually Hotel Al Fahad ni dia sebelum apa nama? Sebelum Bandar Hanyai. Sebabnya kalau macam kita daripada Danok, kita akan jumpa hotel dulu. Baru kita jumpa Hanyai. Baru kita jumpa Hanyai lah. Kita akan jumpa hotel dulu lah. Okey. Ni nampak hotel ni dia. Ala-ala Arab gitu. U-turn-nya depan ni lah. Okey, masuk sini Alright. Oh, parking depan hotel je lah. Okey. Nak turun beg ke turun parking ke? Turun parking kan? Okey, jom kita parking. Ya, bang. Assalamualaikum. Abang beg ni boleh? Boleh bawa? Boleh Boleh. Okey. Terima kasih bang Mana ke tulisan tak nampak? Apa dia? Al Fahad Hotel. Kita daftar lah kak dekat lobi dia. Nampak rumah. Besar logo halal ni. Jom masuk dulu. Besar lobi dia. Okey. Wah, dia apa tu kak? Cantik je. Okay, jom check in lah. Hai, waalaikumsalam kak. Check in ya. So you have reservation, right? Yes. Under the name please? Naim. Okay. You get 4 pieces. Okay, 4 piece Alright. Breakfast over there. At the Jahara restaurant Jahara restaurant. Okay. So what time? Oh, 7 to 10 Okay, thank you. Salam. Bilik dah ready dah. Let's go. Jom. 408 bang. 408. Adik, punya order. Okay. Okay, jom. Sebelah kiri. Cuba cari kak. 408 kak. Mana? Mana tu? 408. Ui, swimming pool. Oh, kat sini je swimming pool dia. Okay. Oh, siapa nak buka? Okay. Boleh tak? Okay, buka. Okay. Amboi. Kuatnya adik. Assalamualaikum. Kamu tengok ada punya bilik luas ke mau tengok. Siap lari dia mau. Dia main macam kejar kat sini. So bilik kita orang stay nama dia Deluxe Twin Room. Belum kau tahu dia punya info detail dan harga. Bilik aku stay kau boleh refer. Detail harga dekat description di bawah video aku. Dia punya kawasan minibar yang cantik Dia punya tas belakang, dia punya bentuk dia macam Moroccan style lah. Ni dia punya apa nama? Amenities semua kat sini lah. Amenities semua kat sini. Lepas tu dalam almari pula dalam peti ais pun ada juga. Dia punya drinking tapi chargeable lah. Chargeable item lah. Ni ada mineral water juga dengan air apa tu? Air kurma. Air kurma pun ada. Harga kat sini. Bilik dah luas. Tengok dia bilik air. Luas ke tak? Okay, not bad. Luas juga. Oh ya, sebelum terlupa aku nak beritahu kamu ni. Dekat Hotel Al Fahad ni dia tak ada pakai 3-pin punya plug Dia pakai 2-pin standard Thailand punya plug. So kalau kamu kemari, jangan lupa bawa travel adapter macam aku ni. Senang. Kamu nak charge gadget-gadget, power bank ke, jam ke, handphone ke, laptop ke boleh charge, no problem. Standby lah ya.
Kalau dah hotel Islamik tu, kalau tak ada hari kiblat tak sah. Contoh tengok ni hari kiblat dia. Besar ya amat. Dari jauh nampak dah hari kiblat dia. Ejaan pun lain, bukannya kiblat, giblat. Bukan gigabyte. Memang besar hari kiblat dia. Jom kita ke balkoni tengok. Nampak view apa? Wah, relax ada orang kakak sini. Oh, steady lah. Tengok view apa kak? Tengok kereta. Ni rumah balkoni rumah. Memang menghadap kita punya ni lah. Kita punya parking depan ni. Parking kat ni jalan raya lah, tak ada apalah. Adalah view sikit, view nature-nature depan ni. Hutan-hutan sikit, ada rumah sikit. Itu je lah view dia. Memang lapang lah, kawasan lapang lah depan ni, view dia. Memang view jalan. Malam ni kita nak cari makan dinner dekat Central Hanyai. Sini meriah lah dengan makanan dia. Tak jauh daripada hotel, dalam 3.7 km je. Tak sampai 6-7 minit sampai dah. Dekat benar. Inilah kedai makarun yang viral tu. Sorry. Kita tengok rupa makarunnya. Selalu asyik tengok kat TikTok lah. Hari ni kita tengok secara live kat sini. Okay kak, akak minat yang mana? Tengok lo ya. Ui, macam-macam flavor dia. Memang colourful lah. Cantik lah kak. Gila lah. Okay miss, give me one birthday cake. One creme brulee. Okay, 2 enough. Only 2. Okay, thank you. Ui, cantiknya coklat, macam-macam jenis ada. Yo. Pening ni tengok lah. Tunjuk sikit. Oh, telur. Akak nak mana? Nak telur kak? Tengok, ni apa ni? Oh, mochi. Tu mochi kak? Mochi. Akak nak mochi? Halal. Boleh makan, halal. Halal tanya akak, halal. Halal. Ni rasa apa ni? Flavor apa ni? Oh, pistachio. Oh, sedap. Pistachio. Okey. Ambil tu. Okey. Datang Central Hanyai tak beli cincau ni, memang tak sah. Jadi memang layan gila. Sedap memang. Bila datang kemari, wajib beli air cincau ni. Memang sedap. Ni jelly dia lain macam. Itu sedap bang. Ya Allah, macam kena Rehan. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Hai. Oh, ilah Allah. Classmate marketing, classmate. Aduh, sabarlah jumpa kau kat sini. Makan dinner ni tak jumpa lagi. Udah naik atas, mencari barang lain pula. Udah menengok maju. Sabarlah. Ni lari daripada sasaran asal ni. Daripada cari dinner ni, lah benda lain nak cari ni. Aduh. Perut lapar ni. Aduh, pening aku. Alah dia jatuh Tempat favourite kakak ni. Strawberry Club. Memang awal dah masuk dah. Sabarlah. Untuk dinner malam ni, aku nak makan kat sini. Ni kira macam hidden gems juga lah. Dia tersorok kat celah-celah lorong ni. Nama kafe dia Pakaloza Cafe. Jom kita tengok apa menu yang menarik kat sini. Let's go. Jom tengok makanan apa yang ada dekat Pakaloza Cafe ni. Ini dia punya minuman lah. Minuman dia macam-macam ada. Buah, teh, kopi semua ada lah. Start dari sini. Dia ada steak bang.
Dia ada salad, dia ada burger. Dia ada apa tu, chicken chop semua ada. Jangan risau. Ni semua lauk lah. Goreng-goreng. Lepas tu dia punya paprik macam-macam ada lah. Dia punya nasi goreng pun ada. Masak siakap semua ada lah. Makan-makan malam yang biasa kita makan tom yum tu, semua ada kat sini. Ni juga nasi goreng dia. Ni set. Set makan tom yum pun ada. Dengan ikan tu, ikan steam semua ada macam-macam. Set tom yum. Atau apa lagi? Ni apa? Ni apa tu? Chicken. Ni lauk ni. Ni tom yum, ni semua tom yum ni. Ni roti. Segala jenis roti ada semua. Ni macam-macam. Roti caramel ada. Ni macam-macam. Roti popcorn. Pening tengok Oh, ini menu fried. Menu goreng-goreng yang western pun ada. Yang depan ada yang chicken chop, kat belakang lagi. Ni macam light food lah, macam sausage, nugget, meatball, semualah. Macam-macam ada. Ni habis lah. Itu je. Ni baru sampai. Nasi goreng udang. Lepas tu sotong goreng masak galik Okey, nampak macam sungguh menyelera kan. Yang ni tom yum ayam ni. Banyak bahannya. Nampak sedap tom yum dia. Ini pula nasi goreng ketam. Crab fried rice. Ada ketam ni? Ada isi dia. Sedap Okay, kamu jom. Jemput makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba rasa dek, nasi goreng udang. Sedap tak? Bismillahirrahmanirrahim. Panas sikit? Okey, sedap? Sedap mantap. Nampaknya sedap tom yum akak. Dia nak rasa sikit boleh? Macam best ya. Sedap dia punya kuah tom yum ni. Dia kau, tapi rasa yang sama tak pedas sangat. Maknanya budak boleh makan lah. Sedap. Aku dah rasa nasi goreng udang ni. Nasi goreng udang ni pun sedap. Memang layan. Sedap. Ni satu lagi sotong ni. Sotong goreng tepung masak galik ni. Ini pun sedap bang. Crunchy, sotong ni berlembut tak lihat. Punya flavor pun ada. Ada rasa dah sotong ni. Aku rasa overall makanan ni semua sedap. Recommended. Ini borong betul ni, banyak nak beli ni. Yang besar ada 3. Dahsyat lah. Yang kecil ada. Kecil ada di bawah ni. Itu borong ni. Okey, dah tak. Tak ada meja. Bagi akak, bagi akak. Next morning. Selamat pagi kamu. Aku bawa nak breakfast dekat Jahara restoran ni. Jom tengok menu apa yang menarik kat sini. Let's go. Ni restoran ni. Hi, morning. Okey. Salam. Okey, thank you. Jom tengok menu apa yang menarik kat sini. Besar dia punya ni restoran ni. Okey. Aku baru nak makan semua. Ni antara menu yang sempat aku ambil lah. Dia punya menu actually tak adalah banyak pilihan sangat. Tapi dia punya jenis-jenis menu dia nampak sedap. Nampak sedap dan menarik. Yang penting kalau macam hotel Islamik ni ada kurma macam-macam. Kita mula dengan kurma. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih afdal. Jadi nasi goreng semua standard menu lah. Bihun sup ada. Ada bubur juga. Bubur masuk ayam ada. Okey lah menu dia. Mostly menu dia macam kids friendly. Budak-budak boleh makan semua menu ni. Tak ada masalah. Jom kita makan. Aku nak rasa dia punya apa tu? Punya bihun sup ni. Bihun sup dia kalau dah sejuk tak sedap. Aku rasa dulu Bismillahirrahmanirrahim. Full of flavor dia punya bihun sup dia. Dia sedap lah. Banyak ayam. Vegetable semua ada.
Nak rasa dia punya garlic fried rice dengan ayam apa? Stir chicken sour. Kita rasa tu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Garlic rice dia okey, ada rasa. Walaupun macam kosong ada rasa. Ayam dia pun sedap. Lembut. Tak pedas. Aku rasa yang lain tu overall tu di menu ini je lah pun. Aku cuma ambil bubur bubur masuk ayam. Lain overall tak ada apalah, okey lah menu dia. Aku bawa rasa dia punya dessert dia. Nampak macam menarik bang. Saya tengok dia punya santan dia. Ya Allah. Beliau tengok Bismillahirrahmanirrahim. Sedap mah. Elok, manis, lemaknya. Tengok dia macam gula Melaka bukan? Saya tengok pisang bang, bukan ubi. Pisang. Kombinasi dia punya santan dengan gula Melaka dia sangat sedap lah. Bubur dekat Thailand ni lain macam. Sebab dia special, ada udang. Udang ni pun banyak rumah. Cuba tengok udang dia. Mak Datuk banyak udang. Ini kalau kat Malaysia bubur udang macam ni mau 13-14 ringgit bang. Tapi kat Thailand dia punya bubur memang sedap lah. Especially bubur udang dia. Kamu wajib try. Untuk tengah hari ni aku nak pergi makan dekat satu pot makan menarik ni dekat Anyai. Kita makan light-light je. Nak makan brunch, tak nak makan nasi. Jom kita tengok kedai dia. Dia belah depan kedai, aku parking belakang. So jangan risaulah kalau datang sini, parking belakang banyak. Don't worry. Inilah kedai aku mah. Sushi Mo. Makan sushi je ni. Yang penting nampak logo halal tu. Itu yang penting. Jom tengok apa menu menarik kat sini. Kalau sushi tu memang sushi lah, tapi jenis-jenis sushi kita tengok. Jom tengok menu dekat Sushi Mo ni. Ni semua sushi. Sushi ni boleh pilih kat depan. Jadi aku tunjuk kamu. Dia punya tempat dia orang provide sushi tu. Kalau macam kau nak order ala carte, ni semua menu ala carte lah. Ada kat sini juga ala carte. Ni semua menu yang ini lah. Yang besar-besar sikit lah. Tak ada seketul-seketul sushi kan. Macam-macam dia lah. Sashimi. Oh, ini kakak suka ni. Hai. Macam-macam ada bang. Ada saiz kecil, ada besar ada sashimi dia. Mostly banyak salmon lah dia punya menu dia. Oh, menarik. Ni aku sekali lalu tunjuk kamu Jadi kau nampak lah dia punya menu macam mana. Banyak menu apa? Oh, ni salad. Appetizer pun ada. Pening tengok macam-macam menu ada. Ni add-on. Ni dessert. Dessert pun ada. Ni bahagian air dia. Alright, ni ada sushi ke mah. Ni kau ambil sendirilah sushi dia. Ada pelbagai jenis lah. Bermula daripada harga 10 baht, ada 15 baht, 20 baht pun ada harga dia. Let's say kalau macam dekat menu sini semua habis, kau boleh ambil. Boleh order kat sini lah. Dia ada menu dia. Boleh order direct. Dia akan buat terus. Fresh tu kau mah. Dia buat kat belakang ni je. Nampak? Steady bang. Oh, set telur Kalau set tambah 20 baht. Boleh? Kamu jangan risau. Dekat setiap meja demo kat sini demo dah sedia siap-siap. Dah ada jeruk dah. Ada jeruk. Lepas tu ada apa nama? Wasabi pun ada dengan kicap. Semua dah standby ni lah. Aku ambil lah. Tu dia antara menu kita orang yang dah sampai lah. Ini sashimi. Oh, sashimi. Oh, nampak sedap lah. Ada sali sup. Ini kau kena try. Mochi strawberry bang. Ya Allah, nampak sedap. Dibalut dengan coklat pula. Luar je mochi. Geram tengok. Ni strawberry soda. Yang ni. Ada tak sampai lagi? Lagi aku tunjuk kamu. Tu dia bang. Menu kita orang dah sampai lah. Ni menu Sasuke. Sasuke ni dia sup dengan noodle. Ada sayur sikit. Lepas tu datang dengan set tau. Set dia ni kamu. Ada nasi. Ada daging, telur pun ada dengan sayur-sayur. Oi, koma. Ini kalau tak kenyang, tak tahulah aku.
Bismillahirrahmanirrahim. Sedap dia punya sup. Sup dia daging lembut. Masalah dia punya sos sedap pun. Memang kombinasi yang sangat menarik lah. Kau ambil sikit lah. Ui, dah meleleh. Lemak orang Sabang. Nampak? Ya Allah. Sangat menarik Bila disalut dengan coklat, dengan strawberry, ada campuran rasa masam, manis. Gaya nak? Ayam mochi dia. Tak pernah rasa mochi macam ni. Memang rare. Mudahnya aku singgah sewa sini ya bang. Dekat sewa Pasawang, Pasar Marut. Kita minta adalah burgernya. Aku pernah singgah sini dulu. Harap ada burger. Jom tengok. Alhamdulillah, nasib baiklah ada burger kamu. Syukur. Kalau kamu nak senang, tak nak pening kepala, kamu ambil set je lah. Ni lah, dia ada set sandwich ada. Ni set burger pun ada. Ni campur bang. Campur lah. Macam jadi burger dia bang. Kalau ambil ni senang bang. Kalau orang kira ambil set je. Dia ada 10 burger dalam ni. Harga dia tak sampai 50 kot. Tak silap aku. Tengok jenis lah. Tengok dia punya paket-paket burger yang dia orang sedia kat sini. Alhamdulillah, selesai dah aku punya ni lah, set burger. Berapa paket aku ambil. Cukup lah untuk saudara mara dan sahabat andai di kampung sana. Syukur Alhamdulillah, selesai sudah aku punya vlog dekat Hanyai. Aku datang balik kat Sushi Mall makan balik kat sini dengan anak-anak. Sebab sini murah, sedap lah tu. Especially dia punya sushi yang daging tu. Yang ribeye punya sushi. Ya Allah, aku berulang-ulang makan sushi. Sedap gila. Terima kasih banyaklah kerana sudi menonton video aku. Semoga video aku memberi sedikit info dan manfaat kamu semua. Dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi pada next video. Bye bye kamu. Assalamualaikum.